Kuala Lumpur, Bandaraya Gemilang. Satu bangunan. Tak, dua bangunan, dua. Menara berkembar. Ha? Oh, minta maaf. Dua bangunan, tiga jejaka. Arif, 4 jejaka. 4. 4 jejaka? Wanita pula? Wanita 2 lah. 2 je. Habis yang 2 lagi tu? Yang 2 lagi tu takat lopong je lah. 2 wanita. Cerita mengenai satu impian. Sebuah filem Hanisa. Hans Isaac. Ini masa kita. Aku ada impian tau. Korang ada apa? Kalau nak ikut, tak nak ikut sudah. Kau lah, aku dah cakap jangan main-main dengan dia. Apa pula aku? Cepat guys, cepat! Best in the world. In the world. The building best. Besar di rumah anak yatim yang lain. Awak tahu tak? Burung kasawari tu, bila ia membenamkan kepalanya dalam tanah, ia bernafas melalui buntutnya. Tentu Tok B bangga dengan korang semua, kan? Tong tu... Tong... It's all about the people. Not the equipment. Ini namanya gondola. Gondo. Ya. Hey gondol, sinilah. Your teammate, my favourite team. Esok kalau apa-apa jadi siapa susah? Keluarga mereka dan mereka sendiri yang susah. Keluarga saya tak kena-mengena dengan benda macam ni. Ayah saya, ini Taraguna punya kolam. Tak ada benda yang nak takut dah. Tak takut benda. Kan aku dah cakap. Jangan lepas tu. Kita jangan takut kau. Benda saya takut. Mulut kau ni macam longkang, betul tak? Impianku. Cookie. Cuci. Cuci. Korang ni merepek lah. Okay, sorry. Suci. Cuci. Cookie. Suci. Suci. Suci.